Apa yang kita fikir setiap hari kebanyakannya ditentukan oleh media. Bagaimana? Jawapannya pada agenda setting. Agenda setting maksudnya apa yang media paparkan itulah yang kita akan fikir. Media tak suruh kita fikir benda tu betul ke salah ke. Media hanya letak depan mata kita, jadi automatik kita akan fokus pada perkara tersebut. Macam kita mesyuarat, ada senarai agenda, kita nak setuju ke, nak tolak ke, itu nombor 2. Yang penting, perkara tersebut mesti ada dalam agenda mesyuarat. Masalahnya hari ini, benda yang tak penting, kita sibuk bincang. Dan benda yang betul-betul penting, tak masuk dalam agenda perbincangan kita. Kita tak fokus pun. Dan sebab itulah, benda-benda besar, benda-benda penting, tak akan selesai. Sebab kita tak bincang pun, kita tak fokus pun. Dan ini yang saya maksudkan, siapa yang kuasai media, dia kuasai pemikiran rakyat. Jadi kalau anda rasa media ini sesuatu yang sangat penting, jumpa saya, mesej saya, kita bincang bagaimana kita nak improve media untuk Melayu Islam. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video dan ajak anda buat video. Kita fokus perkara yang sepatutnya kita fokus.